Now, this is sebab better kalau kita dapat lagi ramai macam ni, lagi bagus lah. Boleh terima logik je kan? Sebab lagi ramai orang yang bila dia grad, dia continuously merubah masyarakat, dan insyaAllah ada harapan lah kita nak menyebabkan negara ni. Semalam baru kita ada retreat yang, dan rasanya you boleh tanya siapa-siapa abang ke apa. Dalam IPTA ni agak bagus lah sebab banyak society yang aktif. Boleh terima banyak society yang aktif. Tapi kalau you survey daripada ramai-ramai yang aktif tu, sebab yang ramai tu pun bukanlah majoriti, tapi agak ramai lah, sebab kalau IPTS lagi nampak, saya dulu Unit 10 memang tak adalah society ni hidup pun. So IPTA ni ramai tapi daripada ramai-ramai yang gerak ni, you boleh agak tak percentage yang continue aktif lepas kerja, bila dah sibuk kerja apa semua tu. Dan kebanyakannya akan jadi orang yang kerja je lah. Dan pakcik dulu masih UAE aktif kan. Macam tu lah cerita dia kan. Maksudnya sekarang tu dia jadi kenangan saja. Agak-agak berapa persen yang masih aktif. Dia amat sikit So sebabkan tu, kalau saya bawa banyak grup yang kita boleh kategorikan sebagai aktivis lah, aktivis kampus saya hanya akan rasa berjaya kalau lepas dia grad dia masih macam tu. Sebab benda tu susah nak buat. Benda tu susah nak buat. Malam tadi saya baru ada online dengan student-student di overseas. Dia ada, bila saya survey tu ada yang bakal balik grad dalam setahun lagi dan sebagainya, dan saya cerita benda yang sama lah. Sebab ramai je yang aktif di overseas, bila balik tu dia membenam So sama jugalah. Dan kita boleh bincang nanti dalam daurah-daurah akan datang, kita boleh bincang kenapa dan macam mana nak prevent betul Dan tapi sebenarnya kan saya boleh survey je kan, siapa yang rasa, tapi you baru start kan. Tapi kalau kita tanya pun orang yang aktif di universiti, bercita-cita tak nak aktif macam tu masa kerja, sebenarnya cita-cita pun tu jarang ada. Sebab dia nampak ni more kepada mengumpul skill untuk kerjaya. So memang dia nak fikir kerjaya je pun kan. So begitu. Yang ni lebih lah kan. Okay, in short, kenapa benda ni diperlukan? Sebab kita kena ada orang yang support Orang yang support bila kita nak buat perbaikan. Kalau kita lah di sini, kita nak buat kebaikan, dia support bukan dia pun tak suka ataupun dia menentang Tapi kalau orang ni tak ada lagi, sedih sebab dia ni lah yang actually menghasilkan perubahan-perubahan tu Now,